Kelebihan surah An-Nas ini, dia terangkum sekali dengan surah Al-Falaq, terangkum sekali dengan surah Al-Ikhlas. Seperti yang kita dah belajar, fadilat surah Al-Falaq, itulah juga fadilat surah An-Nas. Maka kita dah boleh pergi terus kepada apa munasabah surah ni. Surah ini seperti yang kita sebut tadi, statusnya surah dia Makkiyah. Akrabnya hubungan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini kerana ia diturunkan pada waktu yang sama, menandakan isu serta persoalan yang sama dengan skop yang berbeza. Isu apa? Isu kejahatan, tapi skop berbeza. Kalau Al-Falaq iaitu kejahatan daripada semua makhluk, tapi ni skop manusia. Ni skop kejahatan daripada manusia. Yang tadi kejahatan daripada penciptaan makhluk Allah, iaitu pada waktu malam juga. Skop dia berbeza. Allah nak mengajar kita, nak mengabdikan diri, menunjukkan sifat ubudiyah kita kepada Allah dalam jiwa dan minda kita. Contoh, bila kita sakit, kalau kita ditimpa musibah dalam kehidupan kita, kalau akidah kita tak betul, pemikiran kita tak betul, minda kita tak betul, jiwa kita tak betul, pergantungan kita tak betul dalam 3 konteks ni, kita memang susah nak sihat. Contoh, parents buat rawatan kan, dia tanya, "Ustazah, anak saya ada gangguan ke?" Bab gangguan ni saya cerita lambat sikit dengan parent, sebab saya baca dulu parents punya karakter dan pemikiran mereka macam mana. Kalau mereka, saya sembang, saya nampak dapat point kata mereka ini ada akidah yang okey sikit, baru saya cerita. Saya nak tanya lah, gangguan ni datang dari mana? Sihir ke? Orang dengki ke? Okey, parent ni tak sesuai lagi nak cerita pasal gangguan ni. Saya kata okey, kita tak cerita dulu pasal gangguan ni. Saya nak puan balik amalkan dulu amalan Al-Quran, hidupkan dalam rumah. Solat berjemaah jangan tinggal puan. Kalau boleh hidupkan dengan anak. Letak je sejadah kat dia, bagi dia siap solat dekat situ. Kami tak ada gangguan ni, Ustazah. Kemudian saya kata apa? Tak mungkin kita tak ada gangguan. Tu kita kena pegang ya. Tak mungkin kita tak ada gangguan. Kita tak ada yang suci. Sebab apa? Kita memang banyak lalai. Baik. Kalau dia duk fikir pasal gangguan lagi, dia duk fikir jin ke syaitan, siapa sihir aku, ya Allah, astaghfirullah, sampai hati. Dia duk habiskan masa dia fikir pasal itu saja sampaikan dia lupa nak mendekatkan diri dengan Allah. Yang itulah yang kita risau. Biar akidah kita betul, baru kehidupan kita akan betul.